penting Yang keenam, bankrupt yang ada sakit kronik. Bankrupt ada sakit kronik pun sama macam tadi, iaitu kena dibuktikan melalui laporan perubatan Doktor akan bagi tahu bahawa dia sakit jantung dan tidak boleh bekerja. Jadi yang itu kena dibuktikan dan kemudian boleh mohon Seksyen 33A. Pembuktian tu semua kena dibuktikan pada pegawai asuransi. Kemudian yang ketujuh, bankrupt yang berumur 70 tahun ke atas. Sesiapa yang bankrupt dan umurnya 70 tahun, bahawa dia boleh mohon pelepasan sijil KPI Seksyen 33A. Dan yang ke-8 saya dah lupa Siapa-siapa yang ingat boleh tambah tak? Saya pun kena rujuk balik. Dia ada 8 kalau tak silap saya hari tu. Saya ada buat itu 8. Jadi itu adalah golongan yang perlu mohon bebas bankrupt Seksyen 33A. Kita dah beritahu tadi, Seksyen 33A dan Seksyen 33C berlainan dengan Seksyen 105 pembatalan kes. Jadi siapa-siapa yang perlukan bantuan ikhlas untuk memohon pelepasan kebankruptan, ataupun bankrupt yang nak pergi ke luar negara, bankrupt yang nak struktur semula bayaran angsuran bulanan dengan insolvensi, apa saja urusan kebankruptan, boleh berhubung dengan ikhlas. Ada klik di bio nombor Wasabi.